Mana kau, kancil? Hah? Apa benda ni? Wah! Nasib baik tak kena makan dengan harimau tadi. Ku semangat. Cepatlah Hutan. Huh? Kau nak lawan dengan aku sangat kan? Nak lawan dengan aku. Apa hal tu? Kokok. Kokok kalau berani. Aku tidak mahu bergaduh. Kita kan seruban dan mempunyai satu tuan. Mengaku je lah kokokan aku lagi merdu dari kokokan kau kan? Kokokan kau tak semerdu kokokan aku. Sebab kokokan aku lagi kau dari kokokan kau. Kokokan kau adalah kau. Betul tak? Betul tak? Dah lah tu. Apa yang kau merepek ni? Aku tak peduli. Tepi kau. Hai, serama. Tak habis-habis cari pasal. Itulah. Pasal kokok pun nak bergaduh. Nak tunjuk lagak. Macam mana nak sedarkan serama ni ya, Kancil? Kenapa kau tanya aku? Kau kan bijak. Hah? Serama lagak. Serama cari pasal. Serama. Aku tak nak berlawan. Janganlah pasal-pasal. Oh, macam tu. Serama. Kenapa ni? Serama. Aku ada rahsia nak beritahu kau ni. Jangan beritahu siapa tau. Ini rahsia besar. Kalau binatang tahu, habislah aku. Tahukah kamu bahawa ada seekor lagi ayam jantan yang lebih gagah daripada kamu? Bohong! Mana ayam jantan itu? Mana? Biar aku ajar dia. Sabar dulu. Kalau lawan di sini, aku takut kau akan mendapat malu. Katakanlah kau kalah. Tentu ayam-ayam di sini tak takutkan kau lagi. Kok. Lagipun, ayam itu tinggal di dalam hutan dan tidak mahu keluar. Kerana ayam itu pendiam tetapi gagah. Esok, aku bawa kau ke sana. Boleh kau berlawan. Tunjuk kegagahan kau. Lawan? Serama. Baik kau jangan pergi. Bahaya. Aku ayam serama. Ayam yang paling gagah sekali di antara kamu semua. Aku takkan kalah. Tak macam Kau ikut sekali. Jadi saksi. Boleh? Kau lagi lah. Apa pun tak boleh. Kau pula.
darah tahu berkokok? Kok? Pendeknya. Aris pula? Kok. Kenapa tak semangat? Yelah, cerita ayam tu tak ada kena-mengena dengan Aris. Dengarlah dulu. Aki belum habis cerita lagi. Entah abang ni. Lepas tu Aki, apa jadi? Lepas tu...